Buku adalah jendela dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kaki mengorak langkah, sebelum lisan berbicara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Ammar bin Kamal Azmi, berusia 12 tahun dan merupakan salah seorang pelajar dari SK Padang Sebang Aulu Gajah Melaka. Kod sekolah saya ialah MBA 0020. Jangan abaikan pelajaran. Begitulah tajuk buku yang saya akan sisikan. Buku ini ditulis oleh Firas Aidan dan diterbitkan oleh Karya Suci Enterprise pada tahun 2024. Buku ini juga mengandung 128 buku surat dan terdiri daripada 8 bab. Buku ini mengisahkan tentang seorang murid lelaki bernama Hakimi. Dia ialah anak sulung kepada seorang tukang kayu, iaitu Encik Mazlan dan Puan Zainab. Hakimi juga mempunyai 3 orang adik perempuan. Selain bertukang, Encik Mazlan juga ialah seorang peluri getah. Hidupnya tidak begitu senang, tidak menentukan semangatnya untuk membesarkan anak-anak supaya menjadi orang yang berjaya. Oleh itu, cik dan isterinya sangat mengharapkan Hakimi, iaitu anak lelaki tunggal dalam keluarga mereka. Walau bagaimanapun, sejak perhati di tahun 5, Hakimi menjadi seorang budak yang malas belajar. Setiap hari didedahkan masuk akan mencari alasan untuk bonteng sekolah. Bebe dan ibunya tidak pernah diindahkan. Sikap bapanya yang tidak pernah menegurnya membuatkan semakin berani untuk bonteng sekolah. Apa yang Hakimi tahu ialah mahu berenang di sungai di kampungnya. Walaupun dia seorang anak penuri getah, dia tidak pernah membantu ayahnya menuri ataupun mengumpulkan getah-getah scrap. Hanya adik-adiknya yang ringan tulang sahaja membantu ayah mereka. Jadi Hakimi tidak tahu bagaimana susahnya ayahnya mencari rezeki untuk keluarga mereka. Setiap masa Hakimi hanya bermain bola bersama rakan-rakan dan berenang di sungai. Pada suatu hari, Hakimi putus sekolah semata-mata ingin berenang di sungai bersama kawannya Hasrul. Semasa hendak pulang, mereka hampir dilanggar oleh sebuah kereta. Tetapi dia sempat mengelak dan terjatuh. Kakinya tersenyum. Dan orang yang berkereta itu ialah seorang guru, iaitu Cikgu Nazrin. Cikgu Nazrin merupakan penduduk kampung tetapi bekerja di bandar. Semasa kecil, dia dan ayah Hakimi adalah rakan sepermainan. Dia tahu Hakimi dah hasut dalam bonteng sekolah. Disebabkan kaki Hakimi tersenyum, dia menghantar mereka berdua pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah Hakimi, dia menasihatkan ayah Hakimi supaya bertegas dengan Hakimi dan meninggalkan pelajarannya di sekolah. Encik Mazlan sedar akan kesilapannya. Dia tidak pernah menegur kesalahan anaknya Hakimi. Dia juga tidak pernah memberi galakan supaya anaknya belajar bersungguh-sungguh, walaupun dia tidak ingin melihat anaknya hidup susah sepertinya. Disebabkan oleh itu, Hakimi menjadi budak yang malas belajar dan semakin hari semakin bosan untuk datang ke sekolah. Untuk meninggalkan Hakimi, Encik Mazlan memaksa Hakimi supaya menolong dia mengumpulkan getah scrap di kebun getah. Itulah kali pertama dia menolong ayahnya. Tubuhnya digigit nyamuk, kaki digigit pacat, bau getah scrap yang sangat busuk membuatkan dia ingin muntah. Encik Mazlan hanya tersenyum melihat anaknya. Dia tidak pernah putus asa untuk menasihatkan anaknya supaya belajar bersungguh-sungguh. Hakimi hanya diam dan teringat akan nasihat guru-gurunya di sekolah berkenaan pelajaran. Setelah habis mengumpulkan getah-getah scrap, mereka menghantar getah untuk ditimbang dan dijual. Hakimi mendapati bayaran yang diterima ayahnya tidak begitu banyak. Setelah sampai rumah, banyak benda yang bermain di fikiran Hakimi. Badannya yang penat dan gatal-gatal digigitan nyamuk dan pacat. Tambahan pula bayaran tidak setimpal dengan
badannya yang kepenatan. Disebabkan hal itu, dia ingin belajar bersungguh-sungguh dan tidak ingin melihat keluarga hidup susah lagi. Oleh itu, dia tidak ingin meninggalkan pelajaran dan mengulangi kesilapan yang suka putus sekolah. Saya memilih buku ini kerana jalan cerita yang dekat dengan diri saya. Sebab seorang kanak-kanak, kita perlulah belajar bersungguh-sungguh. Kita juga tidak boleh memandang enteng tentang tanggungjawab kepada diri dan keluarga untuk belajar bersungguh-sungguh dan mencapai cita-cita. Sekian, terima kasih.